Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu sayang, khususnya pelajar tahun 2. Okey, jom semua pelajar tahun 2 kita siapkan kerja sekolah muka surat 48. Okey, jom. Aktiviti 5 selesaikan. Okey, kita tengok bintang tolak. Ni apa ni? Apa ni? Bintang tolak. Ni bukan bulat ni bujur, lonjong. Okey, bintang ni bintang 406. Okey, 406 bintang. Okay. Tolak lonjong tu 348 tolak. Okey, kita pun kira lah 6 tolak 8 tak boleh sebab 6 tu kecil daripada 8. Kita pinjam sebelah, dia akan jadi 16. Yang ini kosong. Kita kena pinjam dulu lah, dia jadi 10. Lepas tu 6 pinjam pula dekat dia jadi 9. Ini 3. 16 tolak 8 9 tolak 4 5. Okey, jadi jawapannya ialah 58. Okey, jom kita tengok B. Segi 3 tolak segi 4 tepat. Segi 3 berapa? Segi 3 900. Okey, segi 4 tepat tu 506. Okey, tolak. Okey, 0 tolak 6 tak boleh, kita kena pinjam sebelah, dia jadi 10. Okey, yang ni kita pinjam sebelah, dia jadi 10. Lepas tu bila 0 ni pinjam dekat dia ni, dia jadi 9. Okey, yang ni jadi 8. Okey, 10 tolak 6 4. 9 tolak 0 9. 8 tolak 5 3. 394. Okey, seterusnya C. Okey, C ni cari beza tolak jugalah. Okey, ni apa nama ni? Nama dia hexagon. Segi dia ada sisi ada 6. Nama dia hexagon. Okey, 216 tolak bintang bintang lebih besar daripada dia punya. Cari beza. Okey, tak boleh lah macam ni. Kita kena ambil yang besar dulu lah. Kita ambil bintang dulu. Bintang 406. Okey, yang ini 216. Maksudnya yang besar tolak yang kecil lah. Okey, 6 tolak 6 kosong. Ini tak ada. 6 tolak 6 kosong. Yang ni pinjam jadi 10. Ini jadi 3. 10 tolak 1 9. 3 tolak 2 1. 190. Okey, belajar cikgu ulang balik. Yang besar tolak yang kecil kalau kita tengok ini dia 216. Tapi yang ini 406. Okey, memandangkan dia ni lebih besar, jadi yang besar ni tolak yang kecil lah. Okey, seterusnya kira baki segi 3 900.
bintang 406. Jadi tak payah tukar. Segitiga 900. Bintang 406. Tolak je. 0 tolak 6 tak boleh, kena pinjam. Dia jadi 10. Yang ni pinjam jadi 10. Dia kena pinjam, dia jadi 9. Dan jadi 8. 10 tolak 6 4. 9 tolak 0 9. 8 tolak 4 4. Okey, seterusnya I. Okey, I kita dapati yang ini 216 dan yang segi 4 tepat ni 506. Mestilah yang besar tolak yang kecil. 506 tolak 216. Okey, tolak 6 tolak 6 0. Okey, yang ni 0 kena pinjam sebelah, dia jadi 10. Ini jadi 4. 10 tolak 1 9. 4 tolak 2 290. Okey, seterusnya. Okey, berapakah lebihnya? Okey, ini segi 4 sama. Ini bujur ni. Segi 4 sama 703. Okey, yang ini 348. 348. Okey, tolak. 3 tolak 8 tak boleh, kena pinjamlah sebelah ni. Okey, yang ni asalnya 10, lepas tu kita pinjam dia jadi 9, yang ni jadi 6. 13 tolak 8 5. 9 tolak 4 5. 6 tolak 3 3. Betul tak? 13 tolak 8 5. 9 tolak 4 5. 6 tolak 3 3. Okey, betul. Okey, pelajar, cikgu harap pelajar boleh faham ni. Cikgu memang sengaja ajar slow-slow supaya pelajar nampak. Okey, pelajar, selamat belajar. Jumpa lagi. Terima kasih.